Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. A few minutes later. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mana ni mau pakai tu nak tinggal rokok. Tak ingat, tak berasa sebab tegur tadi. Kau pakai duduk dah rokok lah, kau rokok dah. Oh. Ya, kalau kita tinggal rukun, rukun nak pergi ke rukun, mana kena bangun. Kalau kata contoh kita nak sujud dah. Walaupun contoh mayat seorang kan, kita sujud dah. Sujud, lepas tu kita ingat, aku ingat nak rokok lah. Wajib kita bangun. Tinggal rokok. Wajib kita bangun, wajib bangun, lepas tu rokok. Rokok, balik, lepas tu baru sujud lah. Mana walaupun tengah sujud dah, kena bangun. Bangun kita bangun diri mula. Bangun diri mula. Sama ada kita sembahyang sore ke, kalau kata tak sempurna macam kita tak ada pun, wajib bangun jugalah. Maknanya kalau kita tinggal rokok. Rokok kalau tinggal rokok mana tak sempurna sembahyang kita. Rokok tu termasuk dalam rukun 13. Jadi kena ingat benda tu. Sebab tiga tak ada tak? Macam ngelah sujud sawi lah. Ngelah sekali, sujud sawi lah. Kita lupa. Nak ganti balik kita lupa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah.